Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nisha Adusina. Saya lebih dikenali sebagai Adro. Saya nak share dengan korang semua ni gaya pembelajaran saya di dalam kelas. Lalu gaya pembelajaran saya di dalam kelas ialah menggunakan pembelajaran secara bulat. Apa tu pembelajaran secara bulat? Belajar secara bulat ni saya lebih mudah faham dan ingat bila maklumat itu disampaikan menggunakan gambar, gambar warna, video ataupun peta benda. Hampa nak tengok tak saya punya nota? Inilah nota yang saya buat. Warna-warni kan? Saya sendiri pun nak baca seronok, apalagi gambar saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya nak share dengan korang gaya pembelajaran saya di dalam kelas. Gaya pembelajaran saya yang saya dapat mengenal pasti adalah auditory. Apa itu auditory? Auditory ialah gaya pembelajaran yang membuatkan seseorang lebih mudah faham dan ingat sesuatu apabila mereka mendengar maklumat itu. Mereka suka dengar orang bercakap, bila cakap sendiri atau belajar melalui perbincangan. Saya menggunakan gaya pembelajaran auditory itu dengan membaca nota yang saya buat sendiri dengan kuat supaya telinga saya dapat dengar apa yang saya baca, atau saya menonton video di YouTube yang berdasarkan unsur pembelajaran. Sehabis saya mendengar video YouTube tersebut, saya membuat nota saya sendiri. Kelemahan saya pula ialah mudah hilang fokus apabila mendengar perkara lain seperti bualan kawan atau lagu. Saya harap apa yang saya beritahu bermanfaat kepada korang. Bye. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Lokasi Aisyah binti Muhammad Syaharani. Hari ini saya nak share dengan kamu semua tentang gaya saya belajar. Pertama sekali, sebelum saya kenal semua gaya ni kan, saya macam susah nak faham subjek ni. Ini apa benda? Ini macam mana saya nak faham subjek tu? Saya tak reti. Nak apa pun saya tak reti. Lepas tu saya kenal gaya yang belajar yang sesuai untuk diri saya, dan diri saya makin meningkat. Contohnya macam subjek sains, geografi, sejarah. Gaya apa yang saya guna tu? Saya guna gaya kinestetik. Gaya kinestetik ni kan, dia melibatkan pergerakan tau. Bila kita nak buat apa-apa, nak belajar ke apa kan, kita akan menggunakan pergerakan sama ada tangan, kaki, sirkulasi fizikal. Macam dia panggil hand on lah. Hand on ni macam contohnya kan, bila kita tengok benda tu, kita tak faham, tapi bila kita sentuh je benda tu, kita akan faham. Got it? Okay. Selain tu kan, kalau saya nak hafal something tu, macam pembentangan dekat dalam kelas, saya akan hafal sambil berjalan. Sebab itu boleh memudahkan saya untuk faham dan mengingat. Begitu lah. Kalau macam subjek sains, saya akan buat eksperimen, aktiviti, supaya saya lebih faham dan mendalami subjek tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bye-bye.